Cara untuk memanjangkan kesegaran madu asli dalam stok simpanan korang. Sebab madu ni bila kita simpan lama-lama tanpa dimakan, rasa dia yang asalnya sedap akan berubah macam cuka, baunya pun akan berubah macam cuka. Itulah tanda madu tu dah tak segar. Tak best kan? Jadi firstly, madu yang dalam botol tu korang tukarkan masuk ke dalam balang kaca macam ni yang kedap udara. Sebab madu ni bersifat hygroskopik, menyerap lebapan udara. Nanti boleh merosakkan kualiti madu tersebut. Dan kenapa kena simpan dalam balang kaca yang keduanya? Sebab anda kata madu mengkristal macam ni, korang boleh cedok dia, boleh ambil dia. Sebab botol madu ni kan dia bukaan kecil, kalau balang ni kan besar. By the way, ni madu asli tau, bukan madu tiruan. Ketiga, ini paling penting untuk memastikan kesegaran dia berkekalan lama adalah korang kena pindahkan madu ni ke dalam peti ais. Simpan pada bahagian chiller. Korang ada tak masalah madu tiba-tiba rasa macam tak sedap selepas dah disimpan lama-lama? Untuk info yang lebih banyak tentang madu asli, follow saya sekarang.